Korang hari ni special sikit kita nak masak tau. Masak lomak cili api, daging salai. Style Nogoi 9. Daging 9 ni dia senang je korang. Dia ada 2 bahan je. Korang tengok ni daging salai kita beli ni. Besar-besar dah korang. Puas hati kan. Bahan untuk daging 9 punya style senang je korang. 2 sahaja. Korang kena ada cili api dengan kunyit hidup tu je. Blend yang tu halus-halus. Lepas tu nak masam kau boleh letak macam-macam lah. Macam aku asal keping. Kita ada belimbing-belimbing boleh masuk. Masukkan air. Lepas tu masukkan serai. Dia akan terangkat rasa dia. Ni santan. Santan boleh santan perah ataupun santan kotak. Aku buat santan kotak je korang. Tak dan kita nak beli kan. Apa yang ada kat rumah kita sauk je korang. Masukkan air paras-paras dia. Lepas tu korang renih dia korang. Pastikan jangan orang kata pecah minyak pecah minyak tak sedap. Nogoi 9 jangan pecah minyak. Yang penting korang kena rasa balance tau. Dia punya pedas, dia punya masam, dia punya masin tu sama. Sedap korang. Korang subscribe tau. Nanti kita nak share banyak lagi menu. Subscribe cepat, dia memang sedap.